So kita orang nak letak barang kita orang dulu. So kat Budapest ni dia ada satu tempat lah, nama dia Store Your Bag. So kita tengok berapa harga dia. Macam ni lah, Store Your Bag. So kau tahu dia masuk ke tak? So masuk dia kat ni, dekat sini. Nanti kita check. Oh, so macam ni dia punya locker. Nice. Sekarang ni dia punya harga nice ke tak nice? So kita check. Standard locker je lah kita. How many locker do you need? One. For how long? Euro. Mahal juga. Mahal juga. Taklah hari kita dengan negara yang terakhir. Aku dekat Europe trip ni. So negara terakhir Europe trip aku adalah Budapest. So tadi aku dah tunjuk, aku dah letak barang aku. Daripada tempat aku punya letak luggage tu, 2 minit je jalan kaki akan jumpa nombor 1 ikonik dekat Budapest ni, which is St. Stephen Basilica. Basilica ni . So dia adalah gereja. So St. Stephen tu merujuk kepada Santo Stephen, adalah raja pertama Hungary lah. So ni diorang buat gereja ni atas nama raja pertama Hungary. So tengoklah, besar dul. So daripada gereja tadi tu, kita orang jalan nak pergi ke Square apa. So dia punya bangunan pun lawa-lawa lah, architecture dia. Biasalah, standard Europe lah. So next destination is Liberty Square. Liberty Square ni aku tak tahu sangat lah sejarah ni, tapi sebab aku dah datang, aku nak tahu kat tempat ni apa benda kan. So dia kata Liberty Square ni adalah dataran yang mempunyai sejarah yang kompleks. Dia dulu kat kawasan ni dulu tempat barak tentera dan penjara . Tempat barak tentera, waktu dengan penjara masa zaman pemerintahan Habsburg. So yang depan tu kalau korang nampak monumen tu, monumen tentera Soviet untuk memperingati pembebasan Budapest oleh Tentera Merah pada 1945. Pula aku pandai sejarah. Mungkin dah 80 tahun lah kan. So inilah kawasan-kawasan Liberty Square. Cuaca amat sejuk dekat Budapest sekarang. Sebab nak hujan tu. Dah rintik-rintik lah sikit-sikit kan. Tapi dah kenapa ni gaduh dengan buaya ni. Gaduh dengan buaya lah. So mari aku ambil gambar ni dulu. Aku tanya ChatGPT kenapa dia gaduh dengan buaya. Apa pun kita orang tengah on the way pergi ke bangunan parlimen yang sangat-sangat cantik apabila malam. Tapi kita datang siang pula lah. Aku dah tanya ChatGPT, menarik ke Dia kata tugu tu untuk memperingati mangsa kekejaman komunis. So macam patung lelaki tadi yang tengah cekik buaya tu, itu bukan buaya tu, itu naga. So lelaki tu ibarat macam rakyat Hungary. Rakyat Hungary yang tengah mencekik kejahatan dan rejim komunis. So macam komunis buat penindasan dekat rakyat Hungary . So kat situ naga tu adalah komunis, orang tu adalah rakyat Hungary. Faham tak? Baik doh, I know pandai sejarah. Lawa lah bangunan parlimen dia. Bangunan parlimen dia, kalau viewpoint dia macam belah sana kan. Belah sana tu lagi lawa tau. Dia macam seberang, dia seberang sungai. So selalu orang ambil gambar dia ada kat situ parlimen viewpoint. Tapi sebab kan tak tengok lah orang belakang tu mana. Nampak? Si capek dia confirm lah tak larat kan. Lagipun nak jalan pergi seberang sana dalam 30 minit ke sebab nak kena seberang sungai kan. Baru nampak macam view keseluruhan. Tapi ni pun cantik juga. So ini bahagian asal elevation parlimen ni. So ada tugu orang naik kuda.
So sebenarnya Budapest ni dia berpecah pada dua. So sekarang ni yang aku berada ni di bahagian Pest. So depan tu ada satu sungai. Kalau belah-belah sana tu panggil dia Buda. Buda campurnya Budapest. So macam aku cakap tadi, sebelah yang parlimen ni ada sungai. So kalau kau nampak tu daripada jauh kan, itu adalah Chain Bridge. Kita nak ke sana lah tu. Ni adalah nama dia Sungai Danube. Sungai Danube. Chain Bridge tu yang membawa kita ke Buda. Itu sana tu adalah bandar Buda. Yang aku sekarang ni Pest, bandar Pest. Tapi Zami nak cuba naik ni skuter ni. Tapi dia tak hati naik. Okay, tolak lu. Tolak tu. Cepat. Zapri dah dapat beam tu. Dia tinggalkan aku boy. Jumpa dekat kita nak pergi cek kedai makan je ni. Tadi nampak macam Istanbul kebab pun macam sedap lah. So kita pergi makan sana dulu lah. Kita orang makan dekat Istanbul kebab ni. So aku tak tahu dia tak pandai cakap English tau. So aku sebenarnya tunjuk kat menu tu murah je, dalam 1000 lebih je. Tapi aku tak faham dia aku buat angguk je lah. Fries lah apa semua, lain kali kena 2,950 Hungary lah. Tapi bila aku check, so okay lah, RM35 portion macam ni. Tengok. Okay lah, mudah lah RM35 pun. Zapri ni sandwich ni RM35. Tapi bagi aku berbaloi tu. Macam shawarma kebab ayam gitu lah. Dia bagi pilihan tadi, nak fries ke dengan nasi. Fries lah. Ni roti dia. Ni Zap beli air ni RM8, 700 apa? SHF. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak 1000. Ni aku cakap ni dia punya makanan tradisional, chili cake. Tapi aku kenyang lah tu nak rasa. Harga dia boleh tahan mahal ke dalam RM35. Sebab dia punya 3,000. So kalau 1,000 bersamaan dengan RM11 lebih. So kalau 3,000, 35 lah. So kat sini diorang beli ni tiket nak masuk church tu. Yang ingat Basilica di sebelah ni. So kat situ kalau nak masuk church kena bayar. Misi untuk mencari souvenir macam biasa. Sana ada macam London Eye. Jom kita cari. Find a place there. Aku dah sampai dekat Budapest Airport. Budapest Airport. So kita orang dah prepare untuk nak balik lah. So sekarang ni lebih kurang dalam pukul 4 lebih. Gate open dalam 5.30. Flight pukul 8.30 malam. So kita orang tunggu je kat sini, santai-santai. So masanya untuk check in baggage. Let's go to kita punya flight. Kita orang dah check in dah bag. Dah dapat reprint boarding ni apa semua. Kita orang dah masuk. Lepas dah check barang semua. So inilah dia Budapest Airport. Kecil je.
So untuk flight daripada Budapest to Istanbul, kita dapat Turkish sandwich dengan mozzarella and tomato. Itu ni vanilla, coklat vanilla cake. Alhamdulillah kita orang dah sampai KLIA selepas 12-13 hari di negara UK plus Europe. So alhamdulillah tanah tumpahnya darahku. Sudah balik Malaysia. Bye bye Zap. Ciao lu Zap. Bye bye. Dah habis dah trip kita orang. Bye bye. Halo. Tengok ni.